Hai guys, hari ni saya nak tunjuk kapcai ataupun moped yang sesuai untuk jalan dekat. Okey, yang first pertama, Honda Wave Alpha CC 110 saja. Harga loan lah 170 lebih, ikat 5 tahun. Guys, ingatlah, saya ada nampak TikTok ataupun korang ada nampak TikTok kan? Biasa kalau kita TikTok live tu, dia akan letak harga loan kan. Kadang-kadang yang harga loan dia orang letak dalam TikTok live sangat murah. Sebab apa? Sebab dia ikat 6 tahun. Lagi panjang. Lepas tu korang kena ingatlah, kalau panjang dia punya loan panjang lagi mahal daripada loan 5 tahun. Jadi korang kena tanya dia dulu 5 ke 6 tahun. Tapi kedai saya cuma boleh ikat 5 tahun maksimum untuk motor kecil. Motor yang kedua, kapcai yang kedua. Bukan ini Wave Alpha. Wave Alpha ini yang warna silver. Okey, Honda Dash yang warna baru. Warna putih, warna hijau. Ini warna baru bulanan 210 lebih, 5 tahun. Apa yang saya sebut tadi harga tu semua muka kosong ikat 5 tahun 5 tahun. Korang kena tengok baik-baik, cek baik-baik supaya korang tak akan kena tipu Yang seterusnya, okey, ini SM Sport. Baru tadi saya keluar satu motor ni. Okey, harga loan 140, ikat 4 tahun Tapi kalau 5 tahun ni lagi murah lah dia punya bulanan. Cuma kita kena cuba loan dulu. Tapi biasa ini motor dia boleh pinjam 4 tahun. Tapi kalau nak 5 tahun kita boleh cuba lagi. Ini Ranger Max Standard. Okey, harga bulanan 1 lebih, ikat 5 tahun, muka kosong. Okey, motor ni sesuai lah kalau korang nak masuk kebun, masuk hutan, motor ni aja. Jangan fikir motor lain, motor ni aja. Okey, jadi kalau korang nak bulanan yang paling murah punya kapcai, Aguita DY115. Okey, CC samalah dengan nama dia 115, ikat 5 tahun, muka kosong. Jadi kalau korang nak bajet dalam 130 ke bawah bulanan motor ni. Ini pakai carburetor. Dia bukan pakai V injection, dia pakai carburetor. Jadi dia ada kickstarter juga motor ni. Jadi kalau bateri kong boleh start pakai kaki. Okey, jadi kalau korang nampak dalam media sosial, dia orang banyak kedai motor dia letak bulanan sangat rendah kan. Okey, saya bagi satu contoh Okey, contoh. Kalau katakan bulanan saya letak 175. Okey, ini kedai saya. Multi X motor, Multi X. Bulanan contoh 175, ikat berapa tahun? 5 tahun. Itu adalah 60 bulan. Tapi dalam kedai lain, contohlah ABC kedai motor, dia letak harga murah 165, tapi mungkin ikat biasa dia orang akan ikat 6 tahun 6 tahun tu 72 bulan. Okey, ini 5 tahun 60 bulan. Okey, kita buat kiraan. Kedai lain 165 kali dengan 72, 11,880. Okey, total korang kena bayar 11,880. Tapi kedai saya 175 kali dengan 60 baru 10,500. Okey guys, tengok. Kedai itu dia untung berapa lagi? Harga saya 1,380 guys. Nampak? Dia untung lagi banyak daripada kedai saya. Dia untung 1,380 tambahan lagi banyak daripada Multi X motor. Ini jadi kalau korang nak betul-betul nak bulanan murah, korang kena tanya dulu, adakah kedai tu diikat 5 tahun ataupun 6 tahun. Kalau 6 tahun confirm dia punya harga lagi mahal daripada saya.